Pemandangan di Horizon di malam sehari ni cukup istimewa. Jom kita terjah kemah pakcik, iaitu tak lain tak bukan kemah baru pakcik Kodi. #pakcik Kodi mana-mana pun jadi. Pakcik nak tunjuk sikit bahagian depan common area pakcik. Macam biasalah, pakcik punya kesayangan, kerusi ada 4/4, dan kali ini pakcik ada alas ataupun rak kasut atau slipper pakcik macam tu. Memang nice sangat. Dan pakcik nak tunjuk sikit setup pakcik dekat dapur pakcik, dan kita buatlah air sendiri. Tak adalah, ni air pakcik dapat daripada ACM. Dia buat booth dan bagilah. Bismillah. Dan seperti biasa kan, pakcik punya 4/4. Memang kat sini lah tempatnya yang kita masak-masak. Malam ni nak masak BBQ. So kat bawah tu ada rice cooker, ada tempat buah-buahan, ada dalam ni barang-barang makanan tin, makanan ni. Dan pakcik nak tunjuk sikit. Tu dia, dah siap-siap, dah marinate semua. Terus kita akan masuk ke dalam. Macam biasalah, masuk ke dalam kemah pakcik. Kita nak buka lampu dan pakcik nak tunjuk sedikit. Kita buka lampu ni kan. Harap-harap masih hidup lagi lah, sebab pakcik dah charge dah. Semalam pakai mungkin 2 hari boleh tahan kan. Jadi tahan lagi. Nampak cahaya dia menarik. So kita buka lah. Apa-apa pun di kemah Kodi ni pertama kali pakcik unboxingnya, pakcik rasa sangat puas hati. Bersama baju pun pakcik, baju Kodi korang. Dan pakcik nak tunjuk sikit, ini adalah pokok bunga yang menghiasi bahagian ruang tamu pakcik, dengan seleksi hiasan-hiasan yang sederhana pakcik tampilkan. Ada juga sofa kecil kat sini. Dan untuk pengetahuan korang, sebelum ni pakcik ada satu sofa, iaitu satu sofa. Dan kali ni ada sofa yang kedua pakcik kat sini. So pakcik nak tunjukkan juga ada radio kat sini. Radio yang sangat-sangat klasik untuk malam, menemani malam pakcik dengan lagu-lagu yang menggamit jiwa. Jadi pakcik nak tunjukkan juga bahagian katil atau tilam. Tilam pakcik, dan semestinya kan untuk korang. Ni kalau kita tengok daripada ni lah, daripada dapur pula, daripada tempat tidur pakcik macam ni. So pakcik nak tunjuk 31 Ogos pada hari ini. Pakcik suka sangat jambangan daun-daun lalang ni. Lawa pakcik suka ya. Dengan dia punya ni pakcik suka sangat. Dan pakcik nak tunjuk sikit katil single yang pakcik letak untuk pakcik lah. Seperti biasa, kita punya open air dekat situ jiran pakcik Zarul. So yang ni pun ada juga. So kita buka, semua kita buka supaya malam kita menjadi tidak gelita. Dan ini bahagian queen pakcik. Tilam dan bantal yang orang kata cadar dia sama. So pakcik aturkan bawah dia toner. Ada 2 bantal, dan juga ni 2 bantal juga. Dan yang ini bahagian ni boleh tutup. Tapi pakcik buka lah. Pakcik buka dan kita boleh ikat kat bahagian ni. Tempat ikat pun dah ada. So satu yang menarik adalah kita boleh buka ni, dan kita boleh ikat kat sini. Kita boleh tengok kat luar macam mana pemandangan kat luar. Kalau korang tengok kat sini memang mengasyikkan korang. Ini kipas malam-malam tak payah pakai lah, sebab dah sejuk dah. Pakcik nak tunjuk korang daripada luar ni. Kat sini pun ada 2 double. Satu yang ada net, satu yang tutup terus. Kalau korang jenis yang ada anak dara ke perempuan ke, boleh tutup lah dekat bahagian belakang ni. Kalau dekat hutan tu bahayalah sikit nak buka. Tapi kalau kat pantai ni buka je macam tu. Ini boleh tinggi lagi sebenarnya. Tapi yang ni pakcik dah jatuh. Tapi jangan risau, kalau kena kepala pun tak ada masalah. So ini antara dekor pakcik yang agak sederhana, yang mana pakcik suka ruang tamu kat sini. Kita boleh menjelmakan idea-idea yang menarik. Kemudian bahagian tilam yang bagi pakcik selesa untuk tidur, dan bahagian ini untuk memberikan sedikit ilham, pandangan dan rasa kecintaan kepada alam sekitar. Kita bermesra dengan nature, dan kita melayani memori dengan melihat pemandangan di pantai yang cukup indah, sambil
Pakcik pun nak tunjuk sedikit, yang sedikit sebanyak setup pakcik tak seberapa. Malam pakcik akan buka semua lampu-lampu neon yang ada di sekelilingnya. Apa-apa pun, pakcik suka sangat dengan Kodi ni. Kodi, Pakcik Kodi, hashtag Pakcik Kodi, mana-mana pun jadi. Apa-apa pun untuk korang, terima kasih kerana support pakcik. Apa-apa pun, banyak pula apa-apa punnya. Apa-apa pun, hashtag Pakcik Camping, camping mesti ada. Wow.